Satu hari, satu hadis. Jom. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan solat 5 waktu ialah seperti sebatang sungai yang dalam mengalir di hadapan rumah seseorang yang mandi di dalam sungai itu sebanyak 5 kali sehari. Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis ni nak memberitahu kita ada sebuah rumah. Contoh, kita ada sebuah rumah, di depan rumah kita ni ada sungai yang mengalir. Sifat air sungai dengan air kolam berbeza. Air kolam dia tidak mengalir, tapi air sungai dia mengalir. Bila dia mengalir, jadinya kalau kita mandi, kita terjun dalam sungai itu sebanyak 5 kali sehari, nescaya badan kita akan bersih daripada kotoran-kotoran tersebut. Jadi dia akan mengalir sekali dengan kotoran tu. Itulah ibarat yang hadis ni beritahu, apabila kita solat 5 waktu, nescaya dosa-dosa kita dan perkara-perkara yang mungkar akan mengalir terus seperti air sungai tersebut. Okey, untuk mencantikkan lagi, kita apabila kita mandi, kita mesti ada sabun untuk wangikan badan kita, untuk mencelah-celah lagi badan-badan kita, kotoran-kotoran kita. Sabun itu ibarat adab kita ketika solat. Kalau kita cucikan badan kita dengan sabun, dan kita akan lebih bersih. Begitulah adab kita dalam solat. Bila kita ada adab dalam solat, insya-Allah kita punya solat kita lebih cantik untuk kita bertemu dengan Allah nanti. Bawa ke hari kiamat nanti untuk bertemu dengan Allah. Kita nak masuk syurga, kita mestilah kena betul-betul, betul tak? Kita tak boleh main-main. Kalau kita nak jumpa orang, kita mandi mestilah bersih-bersih. Betul tak? Jadi kalau kita nak masuk syurga, kita kenalah cantikkan kita punya solat. InsyaAllah. Kalau video ni dapat, kongsi pada kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Okay? Jangan malu cari ilmu, tapi malulah bila kita tak ada ilmu. Assalamualaikum.